Ringan ni. Pusing. Pak. Mantap. Break Mak. Alright gang, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Welcome back to YouTube channel Rajam. So di bulan Ramadan ni aku nak ucapkan selamat berpuasa bagi yang berpuasa Muslim, okay? Yang non Muslim sila hormat orang berpuasa, okay? Jadi konten hari ni gang, aku nak update pasal 125 aku. Okay, sebelum tu aku nak tunjuk korang yang hari tu aku dah setting dah gang. Okay, dah TikTok. Tapi dia dekat ujung dia ada rasa macam minyak tu nyedut tau. Okay, cuba korang komen kat bawah kenapa. Mantap kan, aku dah rembat dah. Okay, hampir hari-hari dah aku bawa motor 125 ni. Aku dah lock throttle, memang okey. Tapi kadang-kadang dekat ujung tu dia bukan minyak kering, dia macam menyedut tau. Aku tak sure kenapa. Tapi yang pasti dia ada something wrong dengan carburetor punya setting, minyak dan sebagainya. Dan aku nak adjust balik nanti, aku nak check carburetor lain. Okay, korang komen kat bawah yang pakar tentang two stroke, kenapa jadi macam tu. Jadi hari ni sebenarnya aku nak share korang yang korang nampak depan mata ni. Okay, sebenarnya bukan aku tak nak pakai alloy, tapi alloy ni aku dah bocor 2 kali leceh dengan tiupnya nak buka dan sebagainya untuk nak cacing. Okay, aku rasa memang tak boleh dah aku nak pakai, sebab motor ni antara daily juga aku bawa. Jadi aku nak tukar rim. Untuk pengetahuan korang, dulu RS aku, siapa yang follow aku lama, aku pernah pakai FG511 dekat motor RS ni, kalau korang perasan. Cuma leceh dia sebab dia RS kan, dia punya swing arm, jadi dia punya bush kurang cun. Dan untuk pengetahuan korang, XT5S dengan 125 senang nak matchkan dia punya sport rim. Okay, sebab dia datang di 4 lubang depan belakang. Contoh dekat depan aku ni. Okay, korang nampak rim ni tak lain tak bukan ni FG511, antara satu-satunya yang keluarkan FG511 original daripada RCB. Baru yang lain keluarkan. Untuk yang tak tahu, sini aku cakap korang. Inilah dia FG511 Force Rim RCB. Okay, dia datang dengan depan saiz 1.6, belakang 1.85. Rim FG511 Force yang semua model RCB korang memang tak boleh nak compare dengan brand lain. Sebab apa? Dari segi harga dia memang dah sangat berbeza. Kualiti dia korang tak cakap lah. Pada yang belum pegang, belum pernah rasa, belum pernah bawa, andai kata korang nampak aku kat mana-mana, korang nak tengok motor aku yang aku bawa, korang boleh try rasa rim tu sendiri. Korang nak bawa motor aku pun boleh. InsyaAllah bagi korang rasa, supaya korang nampak secara jelas yang aku bukan sekadar nak bagi tahu kat korang kosong, tapi ada sebab dia. Okay, first kali korang tengok dia punya design dia. Selain daripada material dia yang memang high quality forged rim, okay, korang tengok finishing dia memang high end product. Korang tengok ni, dia punya gantang ni cantik kan. Nampak? Tak ada rim boleh buat macam ni kan. Sebab apa? Nak buat benda macam ni, dia kena datang dengan kualiti barang tu sendiri. Kalau barang tu cak ayam, bahaya geng, boleh patah. Okay, cantik kan. Nampak finishing dia memang tip top kan. Potongan dia tu depan, ni belakang dia, nampak. Mantap kan. Nampak rim ni memang sangat ringan. Jadi aku tak heran untuk pakai 1.85 dekat belakang, depan 1.6 dekat 125 aku ni. So nombor siri rim ni 3984. Okay, dia ada chop depan belakang dan dia ada surat beranak dia. Ni dia punya certificate dia, card dia. Nampak, dia dibuat pada bulan 5 tahun 2021. So dapat tahun rim ni. Okay, warna gold 511 FG3984 dia punya serial number. Manufacturer dia MKA Part Trading number hat. Korang boleh google search. Okay, nampak. So korang boleh simpan ni untuk kenang-kenangan ataupun untuk jual nanti, menandakan korang memang owner rim ni yang beli. Andai kata rim ni dicuri, memang susah. Andai kata dia padam ni pun boleh senang kantoi lah. Kenapa dia tak padam? Betul lah, aku ada certificate card ni. Okay, jadi geng, aku nak masukkan dekat 125 aku ni. Tayar aku orang pakai tayar balik 70-90 depan belakang. Sebelum kita nak pergi tukar tayar geng, so kita settlekan dulu dia punya rim ni. So aku dah dapat bush yang paling sesuai. Tengok, tak perlu pakai spacer dekat disc ni. Nampak, bush sebelah kanan mantap. Belah sini saja aku kena tambah lebih kurang 1mm lah, spacer ke 2mm macam tu. Tapi bush yang dalam dia aku dah dapat dah. Korang tengok rata dia kan, mantap kan.
Rantai pun tegak geng. Lurus je. Ini baru cun. So depan pun korang tengok geng, mantap ah. Kita dah jumpa bush yang sesuai. Tengok tengah depan center geng, mantap. Ni maggot ni memang ada bengkok sikit saya ingat maggot ori ni. Dah pernah accident. Tapi dia memang center geng, mantap. Okay, disc pun tak sangkut. Cun. Right, so ni rem dia dah siap dah tadi. Aku tukar dekat kedai, jadi aku tak tunjuk korang lah. So aku pakai tayar lama balik. Baru perasan geng, tayar lama aku ni sebab sebelum ni pakai tiup, dia dah pernah bocor. Jadi lepas dah tukar tiup tu, tayar ni tak adalah cacing. Tapi bila dah pakai dekat tubeless ni, rasa cacing. Tak apa ni, nanti kita dah lenyek, dia dah terkupas, baru kita potong. Okay, bagi dia lekat betul-betul. So tayar ni aku pakai depan belakang 70-90. Korang tengok, masih ada lagi bibir tayar ni terkeluar. Dia tak ada rata sangat, nampak? Kan? Dia tak ada rata sangat. Dia ada lebih sedikit. Angle dia nampak? So masih cun lagi lah. Lebih kurang berapa mm, tak nampak lah bibir dia cun lagi. So depan 1.6 memang mantap lah. Depan memang mantap, cun. Okay, so aku pun tak sabar lagi nak pasang rem ni dekat 125. Dah siap pasang depan belakang. Korang tengok ya, aku pusingkan tayar, lepas tu aku try brake. Korang tengok, memang tip-top geng Ni setting dah cun-cun lah posture tu buat. Tengok ada pusing mak. Ringan pusing. Pak. Mantap. Brake mak. Okay, di belakang pula aku tunjuk korang betapa ringannya dia ringan ringan. Tengok aku tekan brake So belakang pun cun-cun, tengok center kita buat. Rantai rata. Depan tu je clip dia, macam ada goyang sikit. Tengok kaliper cun, kita dekat start. Okay, susunan dia, disc dia elok je, ikut dia punya takuk. So ni ada korang tengok, mungkin ada yang tak berapa menyokong tindakan aku pakai rem FG 511 ni. Tak tahulah. Okay, korang komen kat bawah lah, aku akan baca semua komen InsyaAllah. Okay, ni lah 125 pakai FG 511 original RCB geng. Memang padu geng. Okay, first kali macam kau tahu motor 125, motor RZ, ada motor-motor retro lain yang 2 stroke. Biasanya diorang ni dah sinonim dengan rem-rem sukan yang original 3 batang, bunga lawang, AR 125, AR 5 GTO klasik, GTO. So itu rem-rem yang kebiasaan kau tengok daripada zaman 90-an lagi sampai zaman 2000 dulu. Memang itulah rem dia. Sampai sekarang pun masih lagi famous. Tapi untuk tahun 2025 ni, kalau kau perasan, selaras dengan teknologi AI, kereta EV, teknologi daripada China semua masuk. Jadi benda tu dah macam tak berapa sangat orang nak beri penekanan tau. Sebab dia macam dah ditelan masa. Walaupun dia masih lagi rare, tapi barang-barang yang baru dah mula diterima kalau korang perasan lah. Tak tahulah, ini pendapat aku. Jadi korang tengok apa pendapat korang, lawak. So rem ni lain lah, tak sama macam rem yang korang jumpa kat luar yang biasa. Mungkin setengah orang akan cakap rem ni cak ayam ke apa kan. Tapi kalau korang tengok harga dia geng, sakit kepala geng. Okay, sebab original RCB memang keras geng harga dia geng. Okay, ni belakang dia korang tengok. Dia punya gantang lawa kan, nampak? Dia punya CNC dia. Material dia bukan material yang cak ayam geng Okay, ni depan aku tunjuk korang ni depan ni pun lawa dia dekat sini geng. Dekat dia punya gantang ni. FG 511, 525, 505 yang RCB keluarkan biasanya dekat gantang dia memang special lah. Kalau korang pasang gantang ni macam dekat FG25 Y15 aku. Nampak? Dia cantik. So dia nak buat shape tu memang potong angin betul-betul. Okay, flow dia, finishing tak payah cakap lah. Finishing memang tip top geng. Dia nampak, kalau korang beli yang rem cak ayam, boleh luka tangan tau. Tak besi dia. Tapi ni details dia memang mantap geng. Okay, jadi bush aku setting memang cun gila geng. Okay, bawa ringan je. Macam kau tahu motor 2 stroke ni macam tak ada engine braking tau. Senang cerita tak ada engine braking lah. Bila korang lepas clutch,
dia macam gelongsor lagi jalan. Okay, so sebenarnya ada benda yang aku tak berapa puas hati sebenarnya dengan motor ni. Walaupun aku rasa ni dah okey dah geng, aku tak puas hati juga. Aku nak tengok komen korang lah. Macam mana korang rasa, okey tak motor ni? Warna apa tu, gold gelap ni, ngam ke tak ngam? Kalau tak ngam tak apa, korang komen je, aku boleh adjust. Tengok mana yang sesuai. Okay, so pipe ni pun tengok, kita dah lentur kan, dah boleh pakai footrest. Nampak? Cun. Cuma sekarang ni throttle ni aku tak puas hati sebab dia tak cun Throttle aku beli tak cun. Aku dah beli 2 throttle, dua-dua aku rasa tak sesuai. Jadi aku nak set up balik throttle ni. Aku nak pakai mungkin throttle yang aftermarket yang besar kat sini, tapi dia punya kabel pakai kabel original. So dia dapat pusing tu pendek sikit lah. Aku tak nak ada pakai yang skip lalu pada atas ni. Rasa macam problem sikit lah. Tak tahu lah, sebab aku tak jumpa yang sedap. Sebab aku tak main two stroke sangat geng. Mungkin korang lebih pakar, korang boleh bagi tahu kat bawah. So itu saja aku nak share dalam episod kali ni. Semoga korang enjoy dengan episod ni. Semoga korang sihat selalu. Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera geng. Selamat menyambut ibadah puasa. Selamat berbuka geng. Ciao.